Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Jumpa lagi kita dalam video terbaru Expo Angka. Pada video yang lepas, kami telah membongkar sebuah web dari dark web mengenai situs penjualan manusia. Untuk video kali ini, kami akan membongkar satu fenomena di dark web berkaitan Red Room. Apakah yang dimaksudkan Red Room? Mari kita bongkar. Red Room atau bilik merah merupakan sebuah live webcam yang memaparkan sebuah bilik yang kedap bunyi dan bilik tersebut serba merah. Hanya mereka yang dijemput sahaja dapat memasuki live stream webcam ini. Di dalam live stream Red Room ini, anda akan dapat saksikan sebuah bilik merah yang dilengkapi pelbagai alat untuk kegunaan penderaan. Untuk memasuki live stream ini, anda dikenakan bayaran sebanyak 1 Bitcoin untuk mendapatkan taraf Master dan 10 Bitcoin untuk taraf Grandmaster. Dan untuk sekadar stream dan melihat, anda dikenakan bayaran 0.1029 Bitcoin. Selepas pembayaran, anda akan dibawa masuk ke sebuah live stream dengan beberapa pilihan. Anda dikehendaki memilih bangsa apa yang ingin anda lihat dimasukkan ke dalam Red Room. Setelah anda memilih jenis bangsa, anda dikehendaki memilih jantina. Setelah selesai memilih, anda dikehendaki memilih usia. Setelah selesai, visual menjadi gelap dan anda diminta menunggu. Setelah beberapa ketika, anda dibawa masuk ke live stream yang memaparkan visual orang yang seperti anda inginkan diikat. Anda dikehendaki membuat pilihan. Terdapat beberapa pilihan seperti penyiksaan, dipenggal, dicacatkan dan dipotong. Dan jika anda memilih penyiksaan, akan keluar paparan jenis penyiksaan seperti dipukul, dibakar bahagian badan, dipaku bahagian badan, dihiris atau dikelar dan disiram asid. Setelah selesai, anda akan dapat saksikan secara live stream visual mangsa tersebut diperlakukan sesuai dengan keinginan anda. Setelah meneliti dari posting-posting mengenai Red Room, kami menjumpai beberapa teori mengenai Red Room ini. Ada yang mendakwa bahawa Red Room ini hanyalah scammer yang setelah dibayar, anda tidak akan mendapat apa-apa tayangan stream. Ada juga yang mendakwa Red Room ini benar-benar wujud dan beroperasi. Terdapat ramai pengguna internet yang pernah secara tidak sengaja menjumpai video-video Red Room yang diupload keluar dari dark web. Bagaimana pula dengan anda? Pernahkah anda menyaksikannya?